So first kali yang spring potong tu. Okay. Spring potong, okay, kita dah ada satu red spring yang mana yalah factory dah design spring tu and then keluarkan dengan certain length dan rate. Bila kita potong, yang itu akan berubah. Dia rate dia dah berubah, dia akan jadi keras. Then absorber yang sepatutnya control dia kira dah tak boleh nak control dah. Control apa tu? Control dari segi rebound dia dan juga compression dia. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke podcast Cekahan Habis. Macam biasa, nama saya Taufiq Azmi. Kat sebelah saya, rakan dan co-host biasa saya Encik Hazari Samsuri aka Bangau. Dan di belakang tabir di konsol studio kita punya penerbit atau producer Cik Izzal Kamal. Yep. Cik Izzal, episod berapa kali ni? saya Betul pun lah, dah lama dah tak tanya episod berapa Tiap-tiap minggu tanyalah. minggu lepas kita tak tanya kan. That's because you forgot. Okay, so I'm going to take a shot in the dark. Ini episod 24. 25 brother. Oh, kita dah quarter century, 25. Wah, bagus-bagus. Jubilee is it? Silver Jubilee Quarter century lah. Okay. Saya pilih 25 tu. But anyways, 25 minggu dah berturut-turut kita naikkan episod podcast kami ni. Alhamdulillah. So kepada pengikut-pengikut dan pendengar kita yang dah follow kita sejak episod 1, terima kasih. Sokongan anda tidak dilupa dan amat dihargai. Dan juga sokong kita dengan memberikan kami komen-komen dan cadangan. Sebab cadangan-cadangan yang kami dapat sepanjang 25 episod ni memang banyak yang bagus lah. We're happy that we are giving you the content that the country needs. I'm hoping. Tak apa, yang paling penting, whatever you request in the comment, kita akan cuba deliver. Betul tak Bang? Yep, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, anyways, macam biasa, sebelum kita pergi ke segmen borak-borak dengan tetamu kita minggu ini, yang agak khas juga kan Bang? Yep. Macam biasa, news and happenings. So, okay, walaupun kita rakam episod ni awal sikit, awal awal sikit dari biasa, kita sempat satu produk launch minggu ni minggu sudah ni, iaitu EV MPV premium baru daripada Burmaz Xpeng X9. So 3 varian dilancarkan. 3 harga dia bermula daripada RM269,888 dan varian yang paling efisien sekali boleh bergerak sejauh 590 km. Okay, and then alang-alang ini Burmaz B-Auto. Apa yang tipikal dengan B-Auto ni kan Bang, saya perasan dia punya after sale package dia sangat-sangat convincing kan Bang. So tak silap saya, untuk Xpeng X9 ni, yang pertama 3 tahun free scheduled service dan maintenance. Okay. Wow, menarik, free service 3 tahun tu. Dan yang kedua, waranti kenderaan asas 5 tahun atau 120,000 km, tak silap saya. Dan akhir sekali, ini tipikal lah mana-mana EV kena ada, waranti selama 8 tahun atau 160,000 km untuk EV motor dan EV bateri. Dia ada 3 kan, tapi yang standard range tu, yang standard range two-wheel drive pro tu, yang itu range dia 500 kilometer. And then long range two-wheel drive pro dengan long range two-wheel drive pro plus ni, bateri dia besar sikit, 101.5 kWh. That one can go up to 590 km WLTP. Basically, kalau beli yang standard tu pun 500 km tu pun cukup jauh tu. Cukup tu Bang. So sekarang ni kita dah ada Xpeng X9 ni bagi kita ni apa ni? Denza D9 dan Zeekr 009. Banyak betul MPV ni. Tapi yelah, orang kata nak beli kampung macam, tapi saya tengok yang beli benda ni banyak juga yang memang kampung dia dalam bandar tu juga. So yelah, macam kita terangkan itu, it's a VIP vehicle. So tapi kalau dengan 500 km range ni, Allahu Akbar, jauh tu. Itulah cukup nak balik kampung tu. Cuma kalau kampung tu tak ada charger tu yang isu dia tu. Tu yang isu dia. Sebab Xpeng X9 ni dia ada kebolehan fast charging yang sangat laju dan tinggi, up to 317 kW. Dan charger kita yang paling tinggi apa?
DC charger kita? Ya, saya 400 kan? Paling kuat saya jumpa sendiri, saya pernah try 250 kW. 400 ada. 400 ada? Saya tak ingat kat mana, tapi ada lah. Tapi ada? tak banyak lah. So, untuk pembeli EV, benda-benda ni, untuk yang belum ada EV, memang ada banyak benda yang you all kena faham kan. Okay? Yang bila dia kata DC charger dia, DC charging dia boleh pergi tinggi, boleh cepat apa semua ni. Sebab kebanyakannya memang akan buat 30 minit. Cuma beza dia ialah kalau kenderaan tu dengan bateri besar, so untuk buat 30 minit dia perlukan DC charger yang besar. So DC charger ni ialah apa yang ada dekat premise tu, bukan yang on board. Okay, kalau dia kata yang dia punya ni berapa tadi? So yang ni paling tinggi ni? DC charging dia boleh terima 317 kW. Okey, dia punya charger boleh 319 kW. 17 kW. Tetapi kalau charger kat situ cuma 150 lah. Itulah. Dan nak tambahkan lagi komplikasi benda ni, kalau dia ada 2 gun, dia ada satu charger tapi ada 2 gun kiri kanan, mana ada 2 kereta. So load dia akan bagi 2 lah. Kalau 150 maknanya sini 75, sini 75. Kalau ada kereta lah. Kalau tak ada kereta, kalau awak seorang dapat lah yang penuh. So, it is a bit complicated pada mulanya. Tapi bila dah lama, okay. Saya pakai EV 4 tahun lebih. Range saya cuma dalam 130 km, 140 km. Okay, 4 tahun juga aku pakai benda tu. Tapi pembeli boleh kata lah, okay, saya beli charger over spec. Tapi bila charger yang sesuai masuk, saya dah bersedia. Okay, untuk charger dekat rumah, AC charger wall box kat rumah tu, pada pandangan saya, you buy the highest charger that you can get, you can afford. Paling tinggi 22 kWh. Beli yang tu. Walaupun jarang ada kereta yang 22, cuma kereta mahal je. But siapa tahu nanti benda tu dah jadi biasa. So 22 kW tu ialah maksimum. Cuma rumah dia kena 3 phase lah. Dan lupa, kan dia akan bagi 3 pin granny charger tu. Yang itu tu kena direct ke wall terus ke dinding. Jangan pakai extension apa semualah. Bangau, saya pernah bawa balik test car dan kena charge pakai charger tu kat rumah saya. Lembab. Tapi memang, bila tiada pilihan, memang, pakai je lah. Apa pun, saya rasa kita kena panggil seorang. Saya ada kawan saya seorang datuk ni, dia pakai lama dah EV, Tesla sejak Green Tech bawa masuk. Dia ni sebenarnya presiden satu klub elektrik EV ni. Club tu memang tak suka saya. Tapi dia tak tahu saya dengan Datuk tu memang geng rapat. Okay. Because dia ialah seorang yang practical. I like him because of that. Dia tahu limitation apa semua. Cuma dia kata dia faham lah. Kadang-kadang orang fanatik kan. Dia buat tak tahu je lah. Fanatik is an understatement. Pentaksub. Tapi dia memang orang yang practical. Dan pengetahuan dia memang sangat mendalam lah. So nanti satu hari insyaAllah kita akan invite dia. So apa lagi berita lain lah? Saya nak sentuh satu berita daripada overseas antarabangsa yang saya sebagai peminat terasa sedih lah. Akhirnya Godzilla Nissan GT-R generasi R35 dia punya order books dah tutup selepas 18 tahun. Aduh, sayonara Godzilla. Terima kasih. 18 tahun kamu telah jadi hero kepada ramai peminat-peminat kereta sport yang inginkan sebuah kereta sport yang lebih marhin daripada lawan-lawan Eropah dia. I mean, come on. This is the world beating GT-R. Yang sedihnya Bangau, I don't think ada pengganti atau successor lagi lah buat masa sekarang. Berapa tahun umur dia tu? 18 tahun. Dah memang patutlah, cukup lah tu. 18 tahun dah tu. Dia punya mesin cetak pun dah haus dah. Cukup lah tu. My neighbour drives one. Kan? So memang antara kereta performance yang mudah untuk kita bawa lah. Kan? It's very friendly. Cuma bila kita push betul-betul, then itu skill masuk lah. Betul. Masa hujan pun kena hati-hati lah. But it's a nice car to drive. Anyway, I have this one interesting news. Yang ini scoop lah saya dapat. Saya ada kongsikan juga pada Poltan juga. Saya rasa dia dah up story ni kot. Pihak JPJ, bukan pihak JPJ. JPJ lah. JPJ dia ada keluarkan satu surat kepada MAA, notifikasi dasar baru terhadap kenderaan elektrik berkaitan aspek penghasilan bunyi amaran bagi tujuan keselamatan jalan raya. You know EV kan dia senyap kan. Tapi dekat Europe wajib ada keluar bunyi perlahan, bunyi macam bukan bunyi macam kereta reverse beep tu tak bunyi. Bukan. Dia artificial engine noise lah. Humming noise lah. Hum. There must be a hum. So bermula 1 Januari 2025, VTA untuk kenderaan-kenderaan EV daripada kategori M dengan N, maknanya kereta penumpang
bas dan lori yang menggunakan tenaga elektrik. Wajib ada sistem tenaga elektrik ni ialah pure electric vehicle ataupun fuel cell electric vehicle. FCV sekali. Dia wajib kena ada benda tu. Sistem penghasilan bunyi artificial ni lah. So ini satu dasar yang datang daripada keperluan keselamatan lah pastinya. So dia ambil yang UN punya R138 Quiet Road Transport Vehicles. Soalannya Bang Au, dengan datangnya dasar baru ni yang akan dikuatkuasakan tidak lama lagi atau tahun depan kan penguatkuasaan dia. Tahun ni ya? Tahun ni apa? Dengan datangnya tahun depan 2026. So ada ke EV yang sunyi sangat dekat dalam pasaran kita ni sekarang? Kebanyakan kereta EV yang masuk dia memang ikut UN ECE punya regulation. So kalau dia ambil spek daripada Europe memang ada lah. Memang ada. Cuma kita pun ada kereta yang bukan datang daripada Europe, datang direct daripada China. Kalau benda tu tak ada lah. Benda ni lebih kepada keselamatan lah. Sebab kereta ni terlampau perlahan. Dia keselamatan lebih kepada pejalan kaki dan basikal. Pedestrian safety. Cuma saya punya concern is that dia punya undang-undang ni untuk kereta selepas tahun 2025. Jadi yang antara 23 ke 25 ni memang tak diwajibkan, akan dipasangkan secara retrospect ke macam mana? Tak diwajibkan. In fact, kalau yang ada wajib tu pun, dia ada defeat button untuk offkan bunyi tu. Renault Zoe saya dulu memang ada bunyi tu. Tapi bila saya tak nak, sebab saya konon-kononnya macam nak kejutkan orang, offkan je lah. Datang sebelah, so gerak, hui, terkejut dekat dia orang. Tiba-tiba ada kereta kat belakang. Tapi sebenarnya memang undang-undang dari segi tu, kalau tengok UN regulation atau UN ECE ke VSS ke, memang kebanyakan undang-undang dia untuk ke depan, bukan ke belakang. Betul. Jadi that's why sepatutnya, kalau bagi saya lah, kita sebagai negara yang nak implement EV, isu pasal bunyi terlalu senyap daripada EV ni dah lama dah. Kalau saya, if I had to comment, I think we should have spotted this a bit earlier. Betul. Anyway, menarik tu. Ada satu lagi cerita menarik. Minggu ni RON 97 dengan diesel turun 5 sen. Yes. RON 97, kepada siapa yang tak tahu, RON 97 minyak hijau, harga dia sekarang turun kepada RM3.38 seliter. Dan diesel, berapa harga diesel? Allah, saya dah lama tak isi diesel lah Bang Au. Saya tak ada kenderaan diesel. Orang pakai diesel, orang kaya babe. RM3.13 seliter. RM3, brother. For you. Tapi actually Bang Au, saya sendiri pakai RON 97 sekarang untuk motor saya. So okay lah, not bad lah. Tapi dia baru naik 5 sen, tak silap saya sebulan atau 2 bulan lepas. And sebelum tu dia kekal lama. So sekarang ni balik kepada harga yang kekal dulu lah. Yup. But nonetheless, penurunan adalah satu berita baik. So boleh lah pakai RON 97 kejap. Okay, sebelum kita jemput kita punya tetamu kita ni, dulu kita pernah panggil rakan dia juga, bidang yang sama, tapi dia jadi konsultan. Yang kawan kita malam ni, dia jadi ahli perniagaan sendiri. Ahli perniagaan dengan brand dia sendiri. Yang itu yang menarik tu. Apa pun, sebelum kita pergi jumpa dia dan sebelum kita berhenti berehat, I want to ask you a question. Apa dia? BYD, dia telah collab sama DJI untuk keluarkan kereta special Bao 8 Yang Wang 8 U8, nama dia lah kan. Dengan drone dekat atas bumbung. Itu menarik. Tapi I can tell you there's one problem already here with that product. Dekat kalau bawa masuk Malaysia, saya kena ada 2 lesen lah. Satu lesen kereta, yang kedua lesen drone. Let's say lah awak ada lesen drone. Awak nak buat apa? Tapi kejap tu lah, soalan saya tadi, apa yang nak buat dengan drone tu? Mungkin saya boleh potong queue dekat McDonald lah kot. Apa nak buat atas tu? Lepas tu drone ni, sebab kita orang pun pakai drone dalam kerja kita orang. Drone ni dia tak tahan lama tau. Dia akan keluar model baru. So, your drone akan obsolete lebih awal daripada kereta tu. Itulah. Ini ialah, sebenarnya, this is a good example why I am bringing this up is basically because China ni, cara dia market kereta ni is cara yang orang lain tak terfikir. Orang lain terfikir, tapi orang lain macam, that is such a dumb idea. Tapi dia boleh buat dan orang macam, wow. Dan sekarang ni dah WhatsApp group saya, canggih China, boleh ada kereta, ada drone dan semua. Kita kena faham, ramai orang tengok kereta sebagai kereta. Macam kita orang dalam, kita akan fikir macam, buat apa drone kat atas, banyak consequences, banyak menyusahkan hidup apa semua. Tetapi untuk general public, canggih, suruh orang lain bodoh, tak pernah fikir. Tapi kejap ini passenger car atau delivery car? No, this is passenger car. Passenger car, sebab delivery car konsep ni saya pernah tengok dah lama dah. Delivery dia sampai ke satu pekan tu, dia tak payah hantar ke final mile. Dia guna drone keluar. Yang tu saya pernah tengok. Tapi passenger car, saya tak nak bayangkan untuk apa setakat ni lah.
Ya, China memang dah buat lah drone yang menghantar barang tu lah. Tapi Untuk kadang-kadang dia kita punya, tengok dia konsep car ni memang orang e-hailing. bila dia keluarkan ni, dia nak tengok apa orang cakap. Kalau orang semua kutuk, dia tak buat lah. Betul, dia lebih pada marketing ploy lah untuk biar orang bercakap pasal brand dia. Yeah, it's a branding and marketing ploy. Tak ada feasibility atau practical use pun. Not yet. Tapi menarik lah. And DJI is a very strong brand. Oh, yes. Very dia seterong lah. So Bangang sendiri saya pakai Osmo Pocket, Bangang pun pakai action camera kan. okay, action cam dia punya drone. What other options do we have? Betul lah. Kita dengan DJI tu daripada dulu sampai sekarang. Bateri dia dah mengandung pun terpaksa tukar baru sebab dia dah tak buat dah bateri tu. Kan? But it's a very good product. So anyway, Okay, tak apa. Untuk lebih info lanjut pasal berita-berita yang kita kupas ni macam biasa, boleh layari carikas.com/news maupun kareta.com.my. Dan dengan itu, apa kata Bang Au, kita rehat sekejap. dengan dan itu macam kau nak umur mengaya. Bagilah dia Chan. Sebelum lupa, iyalah episod ni dirakamkan masa tengah-tengah bulan Ramadan. So lagi sekali kepada pendengar-pendengar dan pengikut kita, salam Ramadan Karim. Dan Belum tengah lagi, dek. Masih baru lagi. Baru Tak apa. Bila episod ni keluar, dah tengah-tengah sikit lah. Kita kena bagi Chan dekat belum masuk 2 minggu. Masuk. Yelah, betul lah. Kita kena bagi Chan dekat Torik kan. He is one of the very strong product specialist, tapi dia masih lagi transition daripada bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Cuba tengok video-video dia dekat Carikas yang dia tengah present tu. Baru kita tahu Torik ni siapa. Mereka tu, bukan senang tu. Nak ada product knowledge tu. Betul. Yep. Itu memang kita hats off lah ke dia. Yep. Memang dia cuba cakap bahasa Melayu. Memang terror. Okay guys. #bro cuba. Okay, so jom kita rehat sebentar dan lepas ni kita akan kembali dan kita berborak dengan kawan kita, tetamu khas untuk minggu ni. Bang Au, jom minum air jap. Okay, jom. Baiklah, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan masih lagi bersama kami di podcast Tekan Habis. Dan untuk minggu ni Bang Au dah undangkan menjemput seorang lagi kawan dia, dan kepada geng-geng yang main tuning suspension dan kerap buat tuning suspension untuk track ni, memang kenal lah abang ni. Selamat datang ke podcast Tekan Habis, Encik Wan Ahmad Farouk Shah, atau lebih dikenali sebagai Encik Farouk daripada F-Tune Suspension. Terima kasih bang. Sama-sama. So Encik Farouk, mau kita cerita sikit. F-Tune Racing. F-Tune Suspension ni. But before that, Okay. Saya kenal Farouk ni sebenarnya dah lama ni tau sebenarnya. Cuma tak rapat je. Dah tahu dia ni. Sebab dia kerja Proton. Dulu belajar mana Farouk? Dulu belajar Sekolah menengah. Sekolah rendah tak nak Sekolah rendah mana? Boleh? Sekolah menengah. Sekolah rendah? St. John. St. John lah, SJI sampai form 3. Lepas tu? Lepas tu MRSM Taiping. Taiping. Berasa paling sejuk dalam Malaysia. Ya. I merasa awak tu belah pagi subuh babi hutan boleh lalu lalang Dia memang So geng-geng Ansara aku ni. Okay, so daripada SJI ke MRSM dan IPT. Okay, selepas tu pergi Emil Wolf College ataupun Unitec College 2 tahun. Selepas tu dekat New York Syracuse University. Syracuse. Kos apa tu? Wow. Mechanical Engineering. So bila join Proton tu? Okay, lepas balik daripada US tahun 99. Time tu ada kerja sekejap kat satu tempat dalam 2 bulan macam tu. Engineering jugalah. Dekat SMP Semiconductor dekat Senawang. 2 bulan, lepas tu dapat je offer letter dari Proton, terus pergi. Dan department apa masa masuk Proton mula-mula tu? Mula-mula Department Homologation and Testing. Wah. Terus direct ke Terus core. direct. Sebabnya masa dekat universiti dulu ada final year project tu buat dune buggy. Mini Baha. So ada buat projek tu. So saya dalam bahagian suspension lah. Itu yang dah terjebak pula. So pakai apa tu? Kings ke Fox ke apa tu? Masa off the shelf time tu. Off the shelf time tu kita pun tak biasa juga dengan brand-brand ni kan. Ada Penske lah, macam-macam lah. Kan? So tak ingat. So daripada situlah bila masuk Proton interview semua, dia kata suruh pergi ke R&D.
Pergi R&D, tak tahu jabatan mana. Lepas tu bila report duty, dia terus bawa pergi testing department ataupun homologation and testing lah. Kereta apa masa tu? Your first Wajah. project? Wajah. Ya. Wah, so ni rapat dengan Tengku Azizan lah. Itu memang bos besar. Kita punya bos besar, general manager R&D dulu. Tapi Proton masa dengan Wajah, kita boleh nampak betapa passionate-nya you all pasal kita tu. Ya. Testing memang. tak habis-habis. Revise. Sebab benchmark you all tinggi. E39, E46. Yes. Sebabnya Tengku Mahalil tu memang dia letak benchmark tinggi. But the car delivered lah. Dan juga I itu am one of the Wajah owners. Itu kereta pertama yang kira full-fledged design dari Malaysia. So the pressure was on. Dia kalau technicalnya chassis masih lagi kita pakai orang lain punya kan, walaupun kita modify dengan E-Deck apa semua kan, tapi still memang kita consider sebagai hasil kita yang pertama lah. Sebab saya rasa dalam yang gunakan platform 3 kenderaan yang guna platform tu, I think Wajah yang paling sedap sekali lah. Berbanding dengan Karisma dengan S40 zaman tu kan. Saya ingat pelajaran Wajah tu, masa tu saya kecil lagi, tapi saya ingat masa tu the whole Proton R&D team tu naik ke pentas. Seorang-seorang ditunjukkan. Dia buat spoil tu lah. Masa tu dia kecil lagi. Dia nak suruh aku rasa aku tua lah. Aku beli kereta tu masa dia launch tu. Saya tak cakap, itu dia cakap. Well, with the Wajah kan, as the old pepatah orang putih it says kan, the proof is in the pudding. Macam Bang cerita itu, ramai geng-geng polis komplain. Semenjak dia orang tukar keluar daripada Wajah, unit PPV Wajah, nothing come close to it lah. Yeah. So the Wajah was really one. okay, but they still prefer the Wajah lah. And zaman tu pun orang duk gelak kan bila Tan Sri Tengku Mahalil cakap yang ini BMW's answer to Asian's answer to BMW and all. But the level of passion yang dia letak dalam tu, memang they have very high hopes dengan kereta tu lah. And saya tetap kata itu antara kereta yang paling sedap yang you all pernah buat lah. Saya pakai Wajah. I buat the Wajah Campro 2002. The Campro. Dengan lampu memang tu okay lah. tu. Makan minyak sikit, tapi the handling was so good. I really enjoyed the car. Okay, so kita balik ke Cik Farouk. Cik Farouk duduk kat Proton berapa lama? Saya daripada tahun 99 sampai 2006 Januari, 6 tahun macam tu lah. Okay, so dalam 6 tahun tu Proton Wajah, selain daripada Proton Wajah, ada produk-produk lain yang Cik Farouk involved tak dalam development atau homologation or testing? Ya, dalam 6 tahun tu, okay, first project Wajah, lepas tu Wajah 1.6, 1.8, and then Campro. Then ada Gen 2, Perdana V6 yang ada Alpha punya grill tu. I have that model. Tapi saya tengah in the midst of restoring it. Itu cerita, lagi saya cerita. Okay. And then last model Perdana. Savvy. 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 Then ada juga Wira Enhancement dengan Satria Enhancement. Lepas tu saya ada involved dalam Middle East punya project, Wira dekat Iran dengan Syria. Ni Wira left hand drive kan? Ya. Banyak juga. So and then final kereta yang saya buat ialah Satria Neo. I also bought that car. Bagus. Masa tu cakap kat Lan, kalau kereta ni keluar, sebab masa tu dia baru keluar yang konsep kan, dia tunjuk dia model dia kan, ni kalau kau keluarkan ni aku beli. Tengok dia keluar, terpaksa lah beli satu. Tapi kereta tu pun handling sedap. Yes, memang betul. Chassis dia bagus. Zaman-zaman tu memang best lah. Chassis dia cukup kukuh. Tapi tak faham kenapa orang nak dekat pasang besi-besi grill keliling hulu kili tu. Tak tahu. Nanti kita cerita. Itulah salah satu soalan yang kita nak banyak tanya Cik Farouk kejap lagi. Tapi sebelum tu kita masih nak tahu lagi sikit latar belakang Cik Farouk. So kat Proton sampai tahun 2006 gitu kan. Selepas tu Cik Farouk buat apa? Okay, selepas tu memang selepas Proton, saya buat yang F-Tune suspension beberapa tahun selepas tu. Okay. Dalam immediately after Proton, okay, saya ada tolong family dekat Taman Negara Kuala Tahan. Kita ada operate chalet dekat sana. Mana satu? Rainforest Resort Taman Negara. So saya GM kat sana lah masa tu. Oh iya ke? Aha. Tak ada kan? Daripada 5 tahun jugalah.
2005 sampai 2010. 11 ada sikit kan. So dalam masa tu saya belajar banyak on management lah. Kat situ lah develop business skill lah. Lebih kurang. Yes. So, and F-tune ni, F ni apa maksud F? Cik soalan. Bang, isn't it obvious? Farouk ke? Memang itulah dia punya. Mana tahu ada benda lain kot. Farah ke apa ke. Cinta pertama dia ke mana kita tahu. Tapi ada cerita sebalik tu. Ya sebenarnya. Okay. So lepas Taman Negara tu, saya saya masuk balik dalam otomotif. Itu pun tak sengaja. Sebabnya saya ada masuk dalam macam track punya ni lah, community sikit, motorsport lah. Tapi itu pun macam hobi. Time tu tak ramai lagi yang ada race-race dekat Sepang ni. So banyak track day. So dekat situ saya involved dalam Honda punya group lah, specifically DC5, EP3 dengan Euro R punya community lah. So DC5 masa tu Farouk pakai kereta apa? DC5. Integra DC5. Was this the first Type R Honda to use the K20A? Tak tahu, tak ingat lah. Okay, tak apa, K20A. Sejarah Honda Type R ni banyak sangat lah. Okay, tak apa. So dalam masa tu, DC5 ni dia satu kereta yang susah nak dapatkan setup dia. Tapi masa dekat track tu, saya dapat setup yang jadi kawan-kawan semua tanyalah kenapa. Sebabnya saya punya shocks tu ataupun adjustable lah, sekarang ni orang cakap adjustable, saya tune. So saya buka isi dalam dia semua. Saya revolve to make it better. Sekejap, Cok. Masa tu hardware tu asal dia off the shelf kan? Apa brand? Time tu saya beli second hand Tian. Tian. So famous lah Tian dengan Honda kan dulu kan. So daripada hardware second hand tu Encik Farouk buka balik, servis balik dan re-engineer balik. Re-engineer balik. Wow. Sebabnya directly ni pasang terus saja macam tu, dia tak dapat handling yang kita nak. Timing pun tak berapa bagus. And then biasalah beli second hand ada rosak sikit, ada leaking dan sebagainya. Then tune kat situ, then dapat result yang bagus. Timing pun dapat bagus. Then kawan-kawan nampak lah perbezaan kereta diorang dengan kereta kita. Kita stok je, tapi suspension ada buat. So diorang pun nak suruh juga buat kereta diorang. So diorang hantarlah shop, ada yang pakai body club, ada pakai HKS. So ramai yang recommend, dia cakap hantar Farouk kalau nak racing. Ni lah Farouk dia boleh tune untuk racing. Tu dah F-Tune Racing. So di situlah mulanya F-Tune Racing ni. Atau sekarang ni nama perniagaan Cik Farouk ni F-Tune Suspension kan. Tahun bila ya? Itu tahun 2008. So F-Tune Suspension start tahun 2008. Masa time tu kira tak ada nama company lagi. So kita buat ada enterprise satu nama lah. Pun tak ingat. And then over the years ada tukar jadi F-Tune Racing. Belum lagi suspension. So bila kita dah buat kita punya produk sendiri, then baru kita namakan dia F-Tune Suspension. Tahun bila tu? Produk sendiri 2012. Okay, so daripada 2008 sampai 2012 tu Cik Farouk, memang kerja Cik Farouk tailor suspension off the shelf. Yes. Part time lah. Part time. Part time. Tapi pada masa sama ada ambil data, buat research sekali, nak buatkan produk sendirilah tu. Ada. So dalam itu pun few years. Sebab time tu kita banyak buat, saya sendirilah service dengan revolve, aftermarket adjustable, about few years. And then at the same time ada juga aftermarket punya suspension yang brand new lah, macam Gap D2 ada jual juga. Then daripada situ kita re-engineer juga yang apa yang saya jual tu. So itu few years. And then 2012 ada demand. Actually 2011 dah start dah. Workshop yang kawan saya yang mana kita tumpang tu kan, dia nak buat kereta Alfa. So Alfa 155 time tu. Itu susah nak dapatkan adjustable tu. Time tu boleh beli second hand je, Aragosta, diorang beli second hand. Tapi diorang banyak convert daripada 2 liter jadi
3 liter V6. Then dah dia dah nose heavy. Then tak boleh. So dia minta lah saya buat custom adjustable. So saya source. So dapat and then buat itu diorang kira itulah first FTU suspension. Yang untuk Alfa Romeo 155 ni. Yes. Wow. And then oleh kerana saya kerja Proton, saya pergi ke next model Proton lah, Satria, Wira, macam tu, Neo. Actually, nama F-Tune Suspension dengan F-Tune Racing ni saya kerap dengar dalam komuniti Satria dengan Satria Neo. So, memang tak heran lah daripada dengar cerita Cik Farouk ni. So, permulaan dia sebenarnya bukan daripada Satria tapi daripada Alfa Romeo tu dulu kan. Baru ke Satria Neo kan. Tapi itu obvious lah kan, because it's a bigger market, right? Proton bagi banyak kereta lah banding dengan Alfa pun. Tapi memang menarik lah. Cuma itulah. So sekarang dah faham lah macam mana Farouk boleh daripada engineer jadi ahli perniagaan. Cuma mungkin selepas break ni Farouk boleh ceritakan cabaran dia bila nak berniaga sendiri. Sebelum ni kita makan gaji, tiba-tiba kerja sendiri. Mungkin Farouk boleh ceritakan. Dan juga apa sebab engineer ni kebanyakan saya jumpa they have the knowledge. Tapi diorang lebih suka senyap. Dia tak banyak yang entrepreneur ataupun yang pandai dalam management. Contohnya macam Datuk Seri Syed Zainal. Datuk Seri ke Tan Sri sekarang tak ingat dah. Sorry tu kalau tengah tengok, sorry tu. Baru jumpa dia pagi tadi. So dia pandai bercakap ni. So bila engineer, dia ada technical knowledge, technical know-how, dia boleh berniaga, dia boleh bercakap, they can go really high. Itulah saya setuju. Okay, so kita akan borak sikit lagi pasal Cik Farouk punya journey lepas rehat ni. Tapi sebelum kita rehat, saya nak tanya Cik Farouk, DC5 tu lagi? Masih ada. Masih ada? Yeah. Wow, ada lagi? Ada lagi. Harga naik tu. Wow. Okay. So selain daripada DC5, ada apa lagi sekarang? Okay. What is your daily driver? Okay. Sekarang ni FL5. Wow, FL5 Type R. Itu kereta idaman peniaga Melayu Okay, so DC5 ada lagi, FL5 baru lagi? Ada boleh cerita kan. Itulah, Kalau dia LSTN ada kecoh beberapa kan. kereta lagi. Okay lah, antara yang saya suka ialah ada satu F10 ni. BMW 5 Series? F10 550i. What? 550. 550i. 550i? Jarang dengar kan? Ada. I mean, I've heard of a 540i. Tapi 550i ni? Ya, 550i ni dia share the same engine platform dengan M5. Oh, ini final step before M5 lah. Yes. Wow. Road version. Hello Car. Satu dia pun dalam my BMW Society Club. Wow. Okay, so senang cerita daripada borak pasal your favourite daily driver and your current go-to cars ni, Cik Farouk ni bukan calang-calang orang lah. He walks the talk. Cakap. Okay. Dah kita kena rehat sekarang. Okay. So lepas rehat ni kita nak borak lagi dengan Cik Farouk. So Bangau, jom kita bawa Cik Farouk minum sekejap. Okay. Alright. Let's go. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, masih lagi bersama kami di podcast Tekan Habis bersama tetamu minggu ini Encik Farouk daripada F-Tune Suspension. So, Bangau, kita dah puas minum, dah legakan dahaga kita ni. Jom kita borak lagi dengan Encik Farouk ni. So, Encik Farouk. Rizal. Rizal. Ya. Aku sukalah dia punya bahasa. Kita sudah legakan dahaga kita. Macam baca novel kata tak? But good. We've quenched our thirst. Dia direct translation. Kita kena faham. He's thinking in English. That's his problem. Sedap kita bully dia ini. Untuk konteks kepada Encik Farouk, saya ni tak biasa buat show atau hosting dalam bahasa Melayu. I'm professionally I'm an English presenter. So setiap kali saya tersasul kat sini, dia orang suka lah. Kita paksa dia. So anyway Farouk, masa mula-mula niaga tu, apa takut ke ataupun memang dah nekat ke? Macam mana tu? Ya, kalau mula-mula berniaga semua orang excited. Okay. And then semua akan pursue okay dengan apa motivation yang tinggi semua kan. Tetapi bila dah masuk, then baru dia orang tahu bukannya senang sangat.
Susah juga. Kebanyakannya memang mula-mula hobi. Ya. Hobi, lepas tu kita nampak hobi kita boleh generate duit, boleh generate income. Tapi bila kita start buat company, then baru kita perasan bahawa ada banyak benda lain yang orang tak cerita je. Ya, betul. So macam mana Farouk buat tu? Okay. Memang kita guna apa yang kita ada dulu, kan. Mungkin kita ada property ke, then jual property, then untuk dapat modal lah. Untuk dapat modal, apa-apa je lah kan. Saving ke, contohnya. Tapi Farouk tak ada partner? Tak ada rakan kongsi ke ataupun investor ke? Tak ada. Sendirilah? Ya, memang sendiri. Okay. Tapi untuk kita expand lagi, kita boleh guna macam agency, PUMB ada, Mara ada, yang mana dia orang boleh tolong untuk kita expand. Senang ke nak dapatkan dia orang punya ni bantuan? Actually senang. Kalau kita memang concentrate betul-betul macam mana bisnes kita ni kena jalan dengan betul pada mulanya. And then kita ada track record, then apply lah. Track record is in terms of like your credit background lah. Yeah, credit background. So sekarang ni macam Ftune dapat bantuan, ada bantuan daripada agensi mana-mana ke untuk kembangkan, untuk besarkan modal untuk kembangkan bisnes? Ya, untuk kembangkan memang kita ada masa 2015 dulu kita ada ambil PUMB. Sampai sekarang PUMB engage dengan you all kan? Ya, betul. So once kita dah ambil PUMB, then kita macam join satu community yang mana dekat sana ada usahawan-usahawan yang lain yang kita boleh belajar dengan orang. Networking jugalah. Ya, networking. And then ada tolong-menolong dekat situ. Dan kita tak kesorangan. So kita kenal orang ni dan sama-sama tolonglah. Tapi memang kena berani lah. Itu memang betul lah. Tak dinafikan. Ftune ni sekarang ni saya dapat tahu you all sekarang ada dekat area Balakong Jaya lah. Ya. Okay. So berapa besar ni bengkel sekarang ni, your shop? Sekarang ni dia dalam 18,000 square feet. 18,000 square feet. Berapa staff ada sekarang? Sekarang kita ada 15 orang. 15 orang? Ya. Alhamdulillah. Besar dah sekarang. Siapa sangka main suspension boleh buat macam tu? Ya. So produk you all memang suspension saja? Ya, betul. Produk kita suspension yang mana ada kategori dia. Ataupun ada pecahan dia lah. So ada adjustable. Itu yang mula-mula sekali kita buat. Since 2012 dulu. Okay. And then kita pergi ke spring. So kita ada sport spring. Ada linear spring. Yang mana sport spring ni dia mampu milik. Dan dia boleh kembangkan bisnes kita time tu. Selepas tu kita ada absorber standard replacement. Kita panggil FTS shocks. Ftune standard shocks. Yang mana dia stiffer bit daripada standard, tetapi dia still maintain the comfort level. Dan handling aspect tu memang trademark Ftune lah. Dia mesti ada handling. Okay. Tapi in terms of like rubber bushing apa semua tu ada juga ke? Teflon coat ni bushing? Buat masa ni kita belum lagi pursue dekat situ produk tu. So kita masih concentrate on the shocks and springs. Shocks and springs lah. Yeah. Maknanya linkages, upper arm, lower control arm semua tak ada lagi lah. Tapi absorber mounting kita ada pillowball top mount. Itu kita buat. So apakah alat-alat yang ada dekat tempat you? Kita ada beberapa mesin, antaranya ialah damper test machine. And then kita ada spring tester. And then kita ada gas filler machine, then lay machine, milling machine, dan beberapa yang hydraulic pump dan sebagainya lah. In terms of quality, ada tak quality standard yang you all follow? I mean, you jaga homologation show, you tahu kan? Itulah. So kita punya produk supplier mostly ada quality standard lah. ISO, QS, 40,000 dan sebagainya. Saya dapat tahu Ftune ni juga dah jadi supplier kepada satu jenama Jepun untuk kereta-kereta special edition mereka di Malaysia. Saya tak boleh sebut nama lah. Saya rasa awak pun tidak sebut nama kan? Pada NDA kawan-kawan je tahu. Tapi saya terkejut sebab dia sendiri tak cakap kat saya. Saya dapat tahu daripada dia orang sendiri cakap ni.
Okay. So, dan saya tahu company ni ialah antara yang terbaik dan paling cerewet sekali dalam industri. Betul? Ya, memang betul. Tapi Saya nak cuba teka boleh? tak boleh. Tak boleh? Tak Okey boleh. lah. Dia NDA. Tak nak percaya NDA. Okay. Saya nak ucapkan syabas sebab bukan senang nak dapat projek daripada dia orang. Terima kasih. Tahniah lah tu. Memang Alhamdulillah cukup dapat. bangga anak Malaysia boleh buat macam tu. Okay. Saya nak balik kepada produk-produk yang Cik Farouk mention tadi. Saya nak tahu buat masa sekarang kereta jenis apa, model apa, jenama apa yang produk paling laris sekali yang Cik Farouk buat. Okey. Produk paling laris. Okey, dia bergantung kepada yang mana satu kita punya produk tu lah. Okay. So kalau ikutkan, kalau spring yang paling laris ialah Pro 2, Myv, Myv G3, Myv G1, G2, maknanya yang first model dengan second model Myv tu. Okay. Itu memang paling laris lah. Then Honda CTGN, Honda Jazz GK. So itu yang kedua laris. Ini untuk spring saja Untuk ya? spring saja. Coilovers lah. Tak, spring saja. Spring component. Spring components. Okay. So dia sport spring basically kan. Okay, kalau adjustable? Kalau adjustable, BMW itu yang laris. Wow. Okay. Yes. Okay, kenapa dia laris kan? Okay, sebab kita dapat mengekalkan comfort level. Yang mana orang lain kata adjustable tak comfort. Tetapi kita boleh buat dia comfort dekat BMW. Macam ni lah. Kawan-kawan saya yang pakai kereta dia, bukannya jenis tak berduit jenis berduit. Dia boleh pakai F-Tune local product, maknanya produk tu memang bagus. Sebab dia orang memang mampu beli original ataupun beli yang M Sport pun. Kan? Sebab dia nak ride height tu tapi dia nak comfort, so he can tune it. I have a friend yang bawa Z4 tu. Allah Akbar, cantik betul kereta dia. Tanya dia, bro, what suspension you using? F-Tune lah Malaysia. Wah, bangga dia. Bangga dia. Okay, so memang nyatalah produk yang ada nama F-Tune yang Cik Farouk develop ni, they speak for itself lah. Tapi selain daripada produk sendiri, Cik Farouk masih buat lagi ke servis talaan dan tuning untuk kedai-kedai yang tidak semestinya memakai hardware daripada Cik Farouk? Ya. Masih buat Macam servis adjustable tu, memang daripada awal F-Tune ataupun awal saya buat perniagaan ni, saya buat servis adjustable sampailah sekarang continue lagi buat. Untuk brand-brand Jepun ataupun brand-brand daripada Europe. So adjustable service ni memang kita ada buat. Malah bukan saja kereta, motor pun kita buat juga. Motor pun dia buat. Cop. Kenapa kena pakai adjustable? Sebab zaman adjustable naik, semua cakap pakai apa ni? Adjustable. Oh, power. Cuma saya tahu, kedai yang jual tu tahu pasang. Haram tak kerti nak tune. Kan? Adjustable ni memang semua orang boleh pasang. Nak tune tu, bila kita cucuk, dia nak explain suspension pun dia tak kerti. So how do you sell adjustable suspension yang kau sendiri tak boleh adjust? Paling kuat boleh adjust, keras, lembut, tinggi, rendah. So kenapa kena pakai adjustable tu, Farouk? Okay. Kenapa? Yalah, dia punya nama pun adjustable. So itu yang diorang nak sebenarnya. Tapi dia tak tahu kenapa dia nak adjust. Betul. Itulah. So dia harapkan kedai tu, kan? Jadi pemilihan kedai tu yang penting. Kalau dia orang pasang adjustable tu mana-mana kedai, kemungkinan dia punya performance dia tak up to the manufacturer punya ni lah, expectation lah. Tak ada, mungkin 60% je. Dia tak fully utilize dia punya setting dekat dalam adjustable tu as per design dia. Boleh tak saya cakap bahawa kalau adjustable ni 40% hardware, iaitu adjust suspension tu sendiri, 60% tu tuning? Saya rasa terbalik. 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 Ya. Tapi still 40% tu tinggi tau. Yes. So untuk dapatkan betul-betul sedap, 40% comes from tuning sendiri. Possible. Tapi Farouk, saya tengok bila kita interview tim-tim MotoGP, tim-tim Formula 1, rally apa semua, one of the things yang diorang problem sangat ialah communication antara pemandu dengan tim mekanik. Sampaikan kalau kita tengok Rossi, dia punya tim mekanik ni dia bawa merata-rata sebab mekanik dia faham dia. So macam Farouk kan tiap-tiap hari akan ada klien baru. Macam mana Farouk nak tahu yang apa benda yang dia nak? Okay. Sebab saya boleh bet dengan awak, kalau kita tanya kat owner tu rebound ke apa ke, haram dia takkan tahu.
Rebound rate, damping rate, apa dia tahu. Paling corner tak sedap lah bro. Tak sedap tu macam mana tak sedap tu. Betul. So macam mana tu Farouk? Okay. Dekat situ juga kita ada standard lah. Maknanya kita dah tahu macam mana produk kita yang kita buat tu. So you dah ada benchmark. Tapi kita kena tukar sikit bila kita cakap dengan layman. Kita kena ikut diorang punya pemahaman. Then bila diorang bagi feedback kat kita tu, kita kena analyse jugalah. Okay, feedback dia ni macam ni. Tapi yang paling senang sekali ialah kita dan dia drive sekali. Itu yang paling bagus lah bagi saya. Mana ada route sendirilah ni. Route sendiri. Tapi lah. ada masalah juga. Dia kata kalau kena pergi LPT 2, itu saya tak boleh ikut lah. Oh jauh. Kalau LPT 2 dah tahu dah. Bahasa pasar dia bumping lah situ. Ya, jalan tu bumping lah. Lepas tu dia mula salahkan gomen apa semua tu. Okay. Tadi Encik Farouk kata tak payah pergi LPT. Sorry, tak payah pergi LPT bro. Pergi Dash. Dash. Okay. Kejap bang. Tadi Encik Farouk ada cakap dia dah pun cebur buat suspension dalam segmen 2 roda. So ini sangat menarik juga. Main cerita sikit. So memang sah F-Tune ni saya tahu expert untuk sistem gantungan atau suspension 4 roda. Tapi macam mana boleh terjebak dalam 2 roda pula? Okay, motosikal. Okay. Itulah. Biasa dengar Farouk gagak hitam. Dia tak pernah dengar. Okay, lain zaman. Okay, tak adalah. Dulu saya naik motor. Zaman-zaman bawa scrambler kat ke? So time tu sebelum pergi ke kereta, saya ada naik motor. Tapi bila time saya buat F-Tune, saya dah bercuti dah dengan motosikal ni. Masa belajar kat US, kat New York tak bawa motor ke? Tak bawa motor. Time tu lah minat kereta. Sana kan murah. Sana syurga otomotif sana. Betul. Itulah. Tapi kereta lagi menarik time tu. Masa time tu lah keluar apa ni, VTEC kan, 1.6 VTEC, B16, B18C. Itu tengah hot time tu. Dengan Jackson Racing Supercharger. Then hilang. Motor punya minat hilang terus masa kat US tu. Itulah yang sayang juga sebenarnya. And then bila balik ke sini, itu yang minat kereta. And then itu yang tinggalkan motor. Tapi recently kira kembali balik pada zaman motor. And then dekat situlah kita fokus juga motor sekarang ni. So untuk motor, F-Tune buat produk seperti apa? Adjustable suspension, springs, dampers. Okay, untuk motor kebanyakannya kita servis dia punya monoshock dan juga fork. Tetapi ada juga orang request dekat saya untuk custom. Ada yang pakai Harley. Ni lah dia GS 1150 tapi ada sidecar. Dia untuk ni lah, ada purpose dia lah kenapa dia letak sidecar tu. So semua shock yang dia dah pakai ataupun standard shock ataupun spring tak boleh menampung yang sidecar tu. So dekat situ dia request saya. Rasa macam kenal dia siapa ni. Tak banyak GS lama ada sidecar ni. Actually pop quiz, soalan Cipu Mas bang. What is sidecar in bahasa Melayu? Motosikal roda 3 dipanggil kalau ikut ni. Tapi sebenarnya dalam Malaysia hanya untuk angkat orang, angkat beban saja, barang saja, tak boleh letak orang. Okay. So balik kepada 1150 sidecar ni. So itu antaranya. Then ada Suzuki Katana. Katana original, lampu pop-up. Pop-up tu. Tu ada buat. Sebab dah spare part dah tak ada. Betul. Yes. Dalam dunia restore, macam dulu saya restore motor, memang antara problem dia ialah shock. Tapi kita dulu ada satu company yang buat pun. Ada satu company yang buat restoration dan buat aftermarket punya suspension. Tapi rasanya dah tak ada dah lagi company tu kot. Dah lama sangat. Memang susah nak dapat. Sebab ada, cuma harga mahal sangat. So bila ada local, dia boleh buat, dia boleh refurbish ataupun dia ada yang baru. Senang lah nak restore. So F-Tune masuk ke dalam arena 2 roda motosikal ni sebab ada permintaan lah. And bermula daripada klien-klien yang bawa benda-benda pelik macam ni lah. Katana 1150 GS sidecar. Tapi untuk motor-motor kecil buat ke motor-motor besar saja? Okay, kita buat untuk motor-motor besar. Sebabnya motor-motor kecil dia punya kompetitor banyak dekat situ. In term of ni lah, dia punya monoshock ke, yang mana harga dia kita tak boleh nak beat, tak boleh nak compete kan. Ya tak ya. Dia orang punya pasaran lagi besar. So
Macam ekonomi okay lah, macam kita tengok segmen Yamaha NVX dengan Yamaha Y15 fork kit dengan adjustable rear shock punya produk ni bersepah. Saya tengok banyak brand kan. So banyak play and play banyak. Itulah. Okay, so alright, balik kepada F-Tune ni. Ni apa tu 4x4 tak buat? Four wheel. Four wheel. As long ada 4 roda kita buat. Pernah buat dah? Ada. Kita memang ada buat. You buat lift kit saja ke atau macam mana? Kita buat kira dia punya adjustable. Ada juga untuk size untuk 4 wheel? Ada buat. Berapa panjang travel? Travel kita kalau stroke 180mm stroke. Panjang tak ni? Panjang juga. Ataupun 120 untuk normal drive. Pajero boleh buat? Pajero kita ada buat. Pernah buat. Okay. Nanti aku hantar aku je. Okay. Anyway, saya ada soalan. Okay. Saya ada Ativa, anak dara saya punya. Ativa ni saya suka. Dia tekan-tekan pergi. Walaupun ramai orang benci Ativa, tak apalah. I think it is a very good city car. Bang, saya komen Ativa pergi tu is so overrated. Tapi anyway, problem dengan Ativa ni, suspension belakang dia macam buat daripada jelly tu. Lembik tau. Kalau letak 2 orang belakang dah ke bawah dah. Sebenarnya ini saya setuju sebab hari tu saya pernah order Grab. Saya naik Ativa duduk belakang. Memang betul cakap bang. Dia memang rasa macam jelly. So kita tanya pakar-pakar dalam dia punya Facebook owner lah, owner punya group lah apa so kan. Semua suka pasang batang-batang grill besi ni lah. Dia kata settle masalah. Dah terus terror. Tapi dia macam apa tau? Dia macam pada saya lah kan. Dia macam benda tu tak habis lah. Kita macam kita nampak dia. Okay, let's say for example lah, kita ada satu ikan ni dah lama, dah basi, dah busuk. So kita letak minyak wangi sebelah. Ikan busuk tu tetap ada lagi. Minyak wangi tu buat cover je benda tu. So what should I do? Adakah saya patut pasang bar keselamatan ni ataupun kita buat terus suspension? Macam mana tu? Okay, kita terus pergi ke dia punya punca dia. So sebenarnya 70% contribution dia dekat shocks and spring tu. Okay. First stage lah. Dulu kita ada buat spring saja. Then dia akan selesaikan masalah tu. Maybe boleh improve 50%. Stiffer a bit lah. Dekat rear suspension pun ada rasa. Then more stable. Tetapi kita pergi lebih daripada tu. Kita buat adjustable, which still boleh maintain the comfort level untuk orang pakai. Tetapi handling dia improve. Then belakang dah tak ada squat dah. Macam yang original tu kan. Tapi kalau kita pasang besi saja apa jadi? Besi tu okay, iaitu untuk dia punya structural rigidity boleh improve. Tetapi dia punya main dia tu tak settle lagi tau. Yang utama tu kalau ikan tu busuk-busuk dia boleh stopkan roll. Okay, itu ialah anti-roll bar. Anti-roll bar. Okay. Tetapi dia oleh kerana dia torsion beam kan. Untuk Ativa setup belakang dia torsion beam rear. So front boleh improve dengan tu anti-roll bar, tetapi rear ni dia tak sesuai lah. Walaupun kita letak nanti dia terlampau stiff, which dia still tak settle lagi masalah dekat absorber tu. Itulah dia. Cuma saya rasa benda ni overrated. Dan kadang-kadang saya rasa macam, sebab Farouk pun sendiri masa buat dengan Proton kan, some of the cars tak perlu pun pakai torsion beam. Torsion beam pula. Stabilizer bar. Stabilizer bar. Some you kena tahu ukuran dia, berapa flexibility, bukan main letak je besi-besi ni. Sebab saya ada pengalaman buruk dengan satu company ni tau. Dia orang suruh saya test apa semua. Yang saya perasan, yang saya kantoi dengan dia ialah, dia suruh buat truck, dia kata dia nak buat truck pick up saya. Dia letaklah truck pick up saya. Dia belakang tu, dia limitkan travel. Tak boleh pergi off-road jadinya. Tu satu. Saya dapat bump steer dekat belakang. Tu satu. Dua. Nombor 3, yang paling kelakar, buka hood, pickup truck kan dia leather frame. So you punya suspension turret bukannya dekat atas tu, kat bawah tu. Dia ada bar untuk sambungkan fender kiri ke fender kanan. Fender kiri ke fender kanan lah, apa kena mengena dengan suspension aku ni? Dia cuba nak goreng time tu, saya kata you pergi buka balik semua ni. You pergi buka balik semua ni. So saya syak, dia nampak lubang, dia boleh letak batang, dia letak je.
Saya memang cukup geram sebab betul, memang zaman saya main kereta dulu dalam tahun awal 90-an, awal 80-an, when you put those anti-roll bars, you nampak macam, mamak ni terror pasal kereta lah. Tapi zaman tu, kita tak ada yang main besi-besi biasa je. Nak tak nak, you kena beli really art, yang carbon lah apa semua. Memang mahal, memang specially made untuk Wira, untuk Satria. It works. Dan Satria Wira ni, chassis dia kan memang buat daripada jelly lah, lembik. So you letak lah apa benda-benda tu, it helps. Kereta macam Neo tu, torsional rigidity dia cukup tinggi. You pergi letak benda-benda ni, you letak berat. Dan from my personal experience, Farouk, kalau depan punya apa tadi benda kita panggil tadi tu, batang tu apa? Stabilizer bar. Stabilizer bar tu, kalau terlampau keras, I get understeer. Kalau belakang keras, I get oversteer. So, dia memang ada kiraan dia betul ni. Ya, okay. Macam stabilizer bar tu, masa saya kerja kat Proton, actually masa time tu kan kita ada satu company yang Proton beli, okay lah, Lotus. Okay, bila kita tuning, anti-roll bar tu bukannya kita besarkan lagi, kita kecilkan sikit. Tapi dia direct acting dekat absorber. Kenapa kita reducekan? Because kita tak nak ada roll rock situation dekat situ. Di mana roll rock tu apa? Roll rock, kita kat dalam, kita akan head toss lah. Head toss, kepala roll rock, giling-giling lah. Yes. Yang tu memang Tuku Azizah cukup tak suka tu kan. Yeah. So kita nak rolling stiffness tu daripada the spring and shocks, bukan daripada anti-roll bar tu. So that's why kita banyak tune dekat the shock absorber untuk dapatkan suspension stiffness. Saya syak benda tu sekarang jadi aksesori je lah. Nak tunjukkan bahawa benda tu satu memang murah lah, kita faham. Tapi saya rasa benda tu macam, satu lagi, kalau langgar fender kiri, fender kanan lah terasa. Kan? Jahanam jadinya. Tapi saya rasa lebih pada bila dia pasang, aku kaki kereta lah, aku pasang benda-benda putih ni. Itulah. Okay, but anyways, Cik Farouk, pandangan Cik Farouk pasal tambahan besi-besi ni, penting tak penting? Atau tak perlu langsung? Okay, dia ada added value, tetapi itu later stage lah. Tapi dengan bahagian sistem gantungan suspension specifically, tiada benefit lah. Ada sikit. Ada benefit. Ada benefit. Tapi betulnya kena tukar suspension tu sikit. Maknanya pegas. Pegas tu spring. Spring. Actually, sini pun saya boleh bagi pengalaman saya jugalah. Saya pun pernah main adjustable jap. Ramai orang kutuk saya. Saya nak main modi suspension adjustable ni, saya pilih salah kereta. Saya main Accord 7. Accord GMC 7 ke-7. Accord SDA tak saya dia punya chassis code. So saya dapat satu syarikat ni, dia sponsor saya satu set prototype. Saya pun gatal lah. Okay lah, try lah pasang. Dan terjebak je ada member cuba racun saya. Bro, pasang lah stabilizer bar ni apa semua kan. Bar putih tu yang kita bincang ni. Bila saya pergi tengok harga bar tu, boleh tahan agak mahal kan. Dia nak game saya ni. Tapi bila saya bawa kereta saya tu, lepas dah pasang suspension, langit bumi beza handling. So dari situ saya dah tahu, okay lah, stabilizer bar lebih-lebih ni tak payahlah. The right suspension tuning makes a world of difference. Bila kita perlukan stabilizer bar? Let's say kereta, some kereta memang dah ada. Tapi betul lah macam Farouk cakap, kecil je. Okay, bila kita betul-betul perlukan stabilizer bar ni? Okay, bila kita punya shocks dengan spring kita ni tak mencukupi, then baru macam kita boleh tak mencukupi tambah. tu? Okay, dekat situ kita boleh nampak dia punya roll rate dia dengan roll angle berrolling dia. Lah. Tetapi dia lebih kepada roll angle. So katakan long steady state cornering, kalau untuk stabilizer bar, so kita boleh nampak kat situ dia akan improve roll angle. Yang sebenarnya function dia dengan spring hampir sama, tetapi dia ada beza effect. Anti-roll bar ada effect lain, spring ada dia punya side effect dia yang lain. Side effect dia apa dia? Macam itulah, macam roll rock, head toss. Sebab anti-roll bar atau stabilizer bar ni, dia acting when there's a one way up and one way down punya motion. Maknanya sebelah one wheel up, one wheel down. Sebelah suspension naik, sebelah suspension turun, mempat. Yes. Right. So time tu dia akan acting. Tapi bila straight langgar lubang apa semua tu,
Dia ada efek juga dekat suspension punya stiffness lah. So kalau macam dia pakai, selalunya orang akan cakap lah sebab suspension original lembut, sebab tu dia pasang yang tu. Besi-besi lebih sebab ni. harga dia berbeza lah. Kalau kita beli adjustable ataupun kita beli yang spring dengan damper tu memang lagi mahal lah. Tapi kalau saya kumpul duit, saya beli yang tu dulu, spring dengan damper tu dulu. Tak boleh yang tu baru saya akan pasang lah. Tapi saya akan cari betul-betul yang dah buat proper testing lah. Kalau setakat main ambil besi-besi mana dah dia tepuk-tepuk lubang, Okay. Basically maknanya kalau kita nak beli, kita kena tahu apa efek dia dan juga purpose. Then baru kita boleh beli. Okay, you heard it from the expert himself. Okay, sebelum kita sambung, apa kata kita rehat sekejap? Oh yes. Okay, jom. Kita akan kembali sebentar lagi. Okey, terima kasih masih lagi bersama kami di podcast Tekan Habis, dan bersama kita hari ini untuk episod sekarang Encik Farouk daripada F-Tune Suspension. Okey, Encik Farouk, banyak kita dah borak, tapi saya ada satu soalan nak tanya. Soalan panas sikit. Sebab saya, ramai kawan-kawan saya ada tanya, dan ada juga segelintir kawan saya yang gatal buat, dan saya langsung tak setuju. Spring potong. Bahaya tak bahaya, dan kenapa sebagai seorang pakar sistem gantungan, Encik Farouk tak sarankan orang buat spring potong ni? Saya tambah lagi. Potong spring tu satu lagi kita bakar spring. Apa efek dia? Okay, alright. So, first kali yang spring potong tu. Okay. Spring potong, okay, kita dah ada satu rate spring yang mana yalah factory dah design spring tu and then keluarkan dengan certain length dan rate. Bila kita potong, yang itu akan berubah. Okay. Apa yang berubah? Dia punya rate dah berubah. Rate tu apa? Spring rate dia. Katakan macam spring stiffness dalam constant dia K equals to kg per millimeter. Okay. Tu dia dah keluar dah. Itu dah masuk engineering lah. Basically maknanya dia jadi keras lah. Dia rate dia dah berubah. Dia akan jadi keras. Dan absorber yang sepatutnya kontrol dia kira dah tak boleh nak kontrol dah. Kontrol apa tu? Kontrol dari segi rebound dia dan juga compression dia. So fungsi absorber dan spring absorber ni digunakan, fungsi dia adalah untuk kontrol the motion of the spring. So maknanya kalau kita langgar lubang, adakah sak sobar ataupun spring yang berfungsi? Bila kita langgar lubang, untuk kasih sedap langgar lubang. Langgar lubang. Bila langgar lubang, absorber tu yang control spring tu punya motion. Maknanya yang serap lubang tu ialah spring. Tapi spring dia tendang balik. Ya, tendang balik. Bila tendang balik, itu yang peredam damper sak sobar tu lah yang akan kontrol supaya dia tak towing laju sangat. Ya, itu satu. Tetapi masa dia turun pun, masa dia compress tu, absorber ada dia punya peranan dia. Sebab itu kita ada level. So kalau kita buang, kalau let's say spring saja tinggal, damper tu, sak sobar tu dah tak main lagi, apa akan jadi dengan kita tu? Okay. So kita tu akan rebound secara tak terkawal. Lantunan dia. So dia akan toing lah. Ya, boleh jadi macam tu. So kalau kat corner apa jadi? Dekat corner dia akan ada melambung ke? Kira tak control punya roll lah. Bersepah lah. So spring ni ialah untuk serap benda tu, untuk kontrol dia. Sebab spring kan, tekan dia keluar balik, tekan dia keluar balik. Untuk jaga rate dia tekan dengan keluar balik tu lah yang damper tu gunakan. Betul? Lebih kurang itulah. Ya, betul. So absorber punya function ni kira peranan dia memang besar. So dia dekat situ kita ada compression low speed, compression mid speed, compression high speed. Ikut permukaan jalan ataupun dia punya situation, cornering ke, yang mana dia effect. Lepas tu ada rebound low speed, rebound mid speed dan rebound high speed. Tapi untuk rendahkan kereta? Untuk rendahkan kereta memang spring. Memang spring lah. Yeah. So kalau kita bakar spring tu pula? Okay, kalau bakar itulah property spring tu dah hilang dan ada kemungkinan dia akan fail, premature failure lah. Apa yang fail? Dia patah ke? Patah. Patah. Cara laymannya patah lah.
So maknanya bila kita modify spring ni, potong ke bakar ke, sifat dia dah tak sama. Dia punya toing-toing tu dah tak betul lah. Ya, betul. Okay, so ada bahaya dia lah. So nak elakkan daripada buat spring potong, sebab ramai yang buat spring potong ni dia orang nak lowerkan kita, nak rendahkan kita bagi nampak cantik kan. So daripada buat spring potong, elok tukar sport spring lah. Tapi kan Betul. Lowered sport spring. Macam damper tu, saksoba tu, kita tahulah dia complicated. Dia memang ada jangka hayat lah. Okay, dia punya valve, dia punya bushing, washer dia apa semua tu lah kan. Dia punya piston dalam tu lah, dia punya minyak hidrolik lah. Okay. Minyak tu pun satu lagi benda yang orang modify kan, kalau dia tahu cara nak buat lah. Lubang valve tu pun ada juga. Tapi kan, spring ni ada jangka hayat tak? Sebab dia spring lah, dia besi bodoh. Soalan bagus. So, nak simplifykan soalan dia, shock absorber memang ada lifespan, tapi spring ada lifespan, tak ada jangka hayat. Spring, dia punya lifespan dia. Okay, daripada satu factory ke satu factory, yang mana saya pernah kolaborasi ataupun bekerja sebelum ni, ada yang mengatakan boleh sampai 200 km, 200,000 km, dan ada yang boleh sampai 100,000 km spring tu. 100,000 je? Ada lah, tapi 200,000 km tu ada dia punya ni lah, jangka hayat dia. Apa jadi? Lepas tu dia akan kompres lah, dia dah tak sama tinggi. Ya, betul. Dia akan stack dengan banyak dan juga lembut. Okay, so dia akan hilang kekerasan, dia akan turun dari segi ketinggian. Okay, faham. So spring pun ada jangka hayat. Gunalah tongkat ali. Tengok material lah kan. Tongkat ali kau tapi kan 100,000 kilometer untuk industri otomotif, itu dia ada kira lifetime kereta lah kan. 100,000 kilometer. 100,000, 150,000 ke 200,000 100,000 ke. Bila dia orang kata macam gearbox ni lifetime warranty, ataupun tak payah tukar minyak gearbox lifetime, normally 100,000 tu ataupun 150,000 ke 200,000. Lebih. Saya rasanya 200,000. 200,000. 1 tahun 20,000. Yeah. Dia orang bajet 200,000. 200,000 tu lifetime lah. Yes, 10 tahun lah give or take. 200,000. Tapi ada juga yang cakap pun tau, yang spring ni dua kali tukar itu apa? Tukar spring. Wah. Itu nak lakukan dia punya spring lah. Wah. Ada juga. Saya pernah dengar. Tapi betul tak? Macam okay, kita ada spring third party, iBuck contohnya. Tapi kita juga ada damper yang third party, Bilstein, iBuck apa semua pun ada juga, Monroe apa semua kan. Rupanya spring ni dia masa dia keluar macam iBuck, partner dia ialah Bilstein untuk certain model dia lah. So dia kata dia tak jual lah benda tu, tapi dia kata kalau you nak betul, you kena pakai yang inilah. Memang betul bila dia develop third party punya produk semua ni. Dia kadang-kadang ada collaboration. Jadi kat situ lah dia dah memang pair kan, dan tuning dia tu match. So dia namakan satu combo tu katakan Bilstein B12 ke. So itu ialah combination Bilstein dan iBuck. Yeah. So macam Farouk macam mana? Macam kita. Kita ada kita punya combo sendiri, iaitu F-Tune CLS spring kita, dan kita punya absorber ialah F-Tune FTS Shock. CLS ni comfort lowered spring kan? Betul. Oh, bukan kereta lah. Bukan. Aku tu combo meal lah. Bulan puasa ni benda-benda tu je aku ingat. Okay. Yeah. So maknanya damper dengan coilover daripada awak punya sendirilah. Ya, sendirilah. So macam mana you kerja dengan you punya vendor-vendor ni? Definitely bukan you buat spring tu apa semua kan? So macam mana? Okay, dia konsep R&D kita, sebenarnya saya follow apa yang saya buat dulu kat Proton. Macam dulu kita yang hasilkan spek, macam ride handling unit yang mana saya kerja dulu. Dekat situ kita develop spek dan kita beritahu dekat designer yang buat drawing tu, yang deal dengan factory untuk produce the parts, ikut spek ni. So sama juga sekarang, saya yang buat spek, saya bagi tahu dengan kita punya manufacturer parts, kita nak macam ni, dan dia kena meet lah requirement kita. Sama je. I see. Warranty macam mana pula your products? Warranty, kita tengok factory yang mana boleh bagi warranty yang ikut kita punya konsep lah. So ada yang 1 tahun warranty, ada yang produk yang 2 tahun warranty. I see. Ini satu lagi soalan yang penting jugalah.
ramai orang nak berniaga tapi dia tak reti nak memasarkan produk mereka. So macam mana Farouk buat nama F-Tune tu sampai ada di persada industri ini? Keluar dah ayat-ayat Mastika aku ni. Okay. Basically kita kena ikut apa orang nak ataupun demand dekat market masa tu, time tu. Tapi macam mana you marketkan you punya produk? You beli ad ke? You hire Nilofa untuk promote ke? Macam mana tu? Okay, alright. Masa zaman dulu, kita pergi ke event, promote kita punya produk, and then involve dekat dalam motorsport. Itu part of the marketing lah. And then kita collaborate dengan media, ada juga kita collaborate. Then kita ada juga, time tu dia influencer, dia tak ramai sangat macam sekarang. So ada yang macam icon dekat motorsports yang kira ada dia punya supporter, then kita ada sponsor dia, then dekat situ salah satu channel kita lah. You tak ada spend on social media ke apa ke? Kalau masa zaman sekarang kita kena spend lah. Kena spend juga kan? Sebab dia dah berubah dulu dengan sekarang kan. Itulah. Actually saya masih ingat lagi dulu masa saya kerja dekat majalah kereta lah. Cik Farouk, company Cik Farouk Which ni, magazine was that? the same one you were at. Oh, Top Gear. Top Gear. Kalau tak ingat Bang Au, you join when I left. yes. Kalau tak ingat Bang Au, even after you left, Cik Farouk masih ada account dengan kita lah kat Top Gear dulu. So, tapi masa aku ada kau tak ada kan? Kau tak masuk lagi. Belum lagi. Top Gear sekitar 2015. When I left, baru dia ada. You dengan Daryl apa semua. Yes, Daryl. Dengan Daryl Lloyd. I dah tak ada dah masa tu. I dah ada buat kereta dah masa tu. So saya ingat lagi masa tu Encik Farouk rajin invest in advertising with selected titles. So I think itu pun salah satu. Betul, Farouk dia sanggup spend duit sebab kita tahu rate Top Gear bukan rendah. Mahal juga rate kita tu. So memang kena spend juga untuk advertising kan. Yes. Cuma bila Farouk pilih ikon-ikon motorsport ni macam mana Farouk pilih? Ada kriteria ke ikon macam budak motor tu suka? Pedas. Macam mana tu? Okay, actually diorang datang kat kita, tetapi diorang ni yang very particular on suspension. Very fussy lah. Ya, memang diorang nakkan satu hasil yang terbaik untuk diorang perform, which kita deliver. So, maknanya you ada seorang engineer untuk handle dia seorang je? Engineer yang tengah bercakap ni lah. Sebab kadang-kadang diorang ni memang cerewet yang amat tau. Satu hari boleh 10 kali tukar set up kot. Buat lah. Kalah Rizka driver. Kita buat. Kita memenuhi diorang punya ni. Supaya apa tau? Alhamdulillah dapat podium. Kebanyakan yang pakai kita punya suspension. Tapi memang betul. Masa Proton dulu kan, kita boleh nampak engine biasa-biasa je lah engine dia. Tak adalah paling power pun. Tetapi bila tang corner, sebab jalan raya kita bukan macam kat US straight sejauh sampai 30, 40, 50 kecuali plus highway lah. Budak-budak sekarang suka lah main highway kan. Kita main highway, kita main corner bawa jantan kan. Kat corner tu lah yang makin lama makin jauh, tak ada nak kejar. Sebab handling, to me, engine tu nombor 3. Nombor 1 suspension, nombor 2 brake. Yes, brakes. Lepas tu baru engine. Of course lah, skill driving tu memang kena ada lah. Tapi engine tu last kali ada tengok. I nak tengok 2 tu dulu. Sebab engine yang power, you need to go fast. If the car cannot handle that speed, no point bro. Dia macam bawa Harley standard. Engine punya besar, memang torque tinggi, tak adalah laju. Tapi bila jumpa corner dengan brake, ya Allah. Having said that, itu karakter Harley, which I love. Okay. Actually, Cik Farouk, saya ada satu soalan saya nak tanya. Since you actually have a DC5, and saya pasti Cik Farouk pernah tala atau buat tuning untuk DC5 masuk track. So, turn 15 Sepang, biasa ke DC5 ni dia tripod kat situ? Untuk for context, tripod ni maksud saya tripod ni masuk corner turn 15 kat Sepang tu, tayar belakang belah kiri dalam naik. Satu tayar tu naik lah.
Tripod. So tripoding ni tu normal, biasa atau boleh dielakkan? Okay. Tripod. Ya. Kebiasaannya dekat turn 7-8 yang kita nampak. Ya. Dan DC5 kat situ memang best lah bila bawa time dia tripod kat situ. Okay, kalau turn 7-8 tu yang tayar tripod naik tu tayar belakang belah kanan lah pula kan. Tripod bagus ke? Kan dah kurang traction dah. Itu yang kita nak sebab dia nak rotation rotate dekat lah, situ nak kan. rotate kita So tu. sama juga dengan turn 15. Okay. Tapi itu semua bergantung pada setup juga. Kalau dia punya suspension droop kat belakang tu banyak, so dia kurang lah tripod. Dan bila sikit suspension punya drop kat situ, dia akan tripod dengan senang lah. Saya sebagai tukang ambil gambar, memang saya suka tripod. Saya pun tu ya, pot ambil gambar dulu masa racing. Kalau time saya sepang 12 hours lama lah Merdeka Endurance kan. Turn 7-8 tu bila ada zoom lens yang panjang, tengok DC5 ke FD2R ke, memang kat situ tripod lah. Untuk jalan biasa kan, saya ada pot untuk ambil gambar tripod ni, tapi jauh sikit lah, Jeram Tui. Dia punya ada corner camber tu. Kalau jenis yang sport suspension, guarantee tripod kat situ. Tinggi lah tu. Ush. Kalau ini bahaya ni, kalau ditanya soalan pasal pot memandu dan pandu uji kereta best dengan Hazri dengan Cik Farouk ni, satu episod tak cukup ni. Tak boleh beritahu kat orang. Kau sibuk orang kan, budak-budak basikal datang kan. Sibuk kat orang ni kan. Okay, anyways, banyak kita saya dah kupas. ada satu soalan terakhir. Saya punya soalan, saya nak represent orang-orang yang biasa lah. Okay. At what point kita nak consider gunakan tuning teknologi aftermarket punya suspension? Betul lah, untuk orang biasa. Untuk orang biasa, adakah dia stay kepada factory spec, ataupun ada tak satu masa yang kita sarankan dia jumpa dengan orang-orang macam Abang Farouk ni? Macam contohnya Ativa lah. Bilakah orang biasa patut pakai, sebab yang standard pun akan datang masalah yang sama, dia lembut. So bilakah orang-orang kebanyakan patut boleh gunakan perkhidmatan F-Tune suspension ni, F-Tune racing ni? Bila tu memang immediately lah. Sebab okay lah, dia dah keluar dah. Sifat okey. Okay. Secepat mungkin. Sebab bila kereta tu tak sempurna, boleh datang ke tempat kita. Explain sempurna tu. Sebab memang layman tak tahu apa masalah dia. Okay, ada setengah kereta bila keluar daripada factory ni, dia tak sempurna. Ada dalam beberapa situasi lah. Okay, saya sebut antaranya, kereta keluar dari factory keras. Ada juga. Terlampau keras ada. Dan dia kadang-kadang tu unbalance, depan dan belakang. Depan okey tapi belakang lembut. Tak simbang. Contohnya Ativa yang tadi tu kan. Jadi dekat situ kita nak cari solution, macam mana nak selesaikan benda tu. Sebab kita orang tu dah beli kereta lah kan. Dia nak kereta dia dengan apa yang dia dah spend. Dia nak kereta tu sempurna, maknanya best bila bawa dan sebagainya. So dekat situ kita ada dia punya solution dia, kita keluarkan adjustable ataupun kita ada absorber kita. Dan selepas tu kita ada spring yang kita panggil comfort lowering spring. So basically, jika cara pemanduan anda ni tidak begitu sesuai dengan setup stok kereta anda, daripada pergi keluar dan cari ataupun dengar cerita orang, nanti dah habis duit, tengok benda tu tak betul juga, baik berjumpa dengan pakar. Sebab suspension ada macam-macam setup. So kalau tak faham, diorang pun tersalah beli juga. Itulah. Lepas tu, satu lagi masalah, jenisnya lowered, dia tak tengok dia punya offset rim, nanti jejak tepi kiri kanan, dah kena roll, dah kena ketuk body apa semua. So berboraklah dengan pakarnya sendiri. Lebih mudah dan menjimatkan duit sebenarnya. Okay. So to be fair juga, daripada secepat mungkin, Cik Farouk, maybe kalau in the context of warranty kereta, kalau dah habis warranty tu, bolehlah datang jumpa lah So macam produk. Kalau kereta under warranty tu cost spring, takkan kacau engine dengan transmission punya warranty pun. Suspension sajalah dia kacau. Ya, betul. Saya memang banyak explain dekat customer yang mana bila kita tukar kat situ, warranty yang tempat lain tu dia tak kacau kan. Sebab dia separate, unless kalau dia pakai
what do you call that, air suspension ke apa yang bersambung dengan ECU apa semua. Having said that, air suspension, kita memang ada kereta-kereta mahal yang masa baru mahal. Bila dia tu dia murah. The S-Class, 7 Series, the Range Rover, semua pakai air suspension. Benda-benda lagi tu boleh beli. Air suspension tu lah yang demam nak beli tu. So Farouk, adakah anda boleh membantu kami-kami semua ni? Okay. Kalau yang replacement untuk air suspension, memang kita ada. Oh, ada? Ada. Tetapi bukan air juga. Tetapi kita pakai mechanical, iaitu adjustable. Tapi dia akan kacau tak macam certain kereta, kalau kita pakai air suspension, kita buang, kita masuk yang mechanical suspension biasa, dia punya ABS traction control tak main. Okay. Dekat situ boleh decode. So Farouk ada juga benda tu? Ada. Kita ada partner untuk decode tu. So tak ada masalah lah. Ini menarik. So option itu ialah lebih murah. Memang tak akan seselesa air suspension. Tetapi at least kita boleh bawa. Cuma pada pendapat saya, correct me if I'm wrong lah, saya tak suka air suspension. Sebab pada pendapat saya, air suspension lebih pada comfort. Untuk kereta-kereta yang konon-kononnya sporty, bila saya tengok dia pasang air suspension, terus saya kata ini bukan kereta sport. Sebab air suspension is slow dan dia berat. Dan dia tak akan tahan. Betul ke? Ya, betul. Okay. Betul tekan aku. Macam kalau dalam warranty, diorang boleh tukar. Dan dia tukar, so dia cover lah that part. Tapi bila after warranty, so itu yang problem. Yelah, lepas bila dah habis warranty, mahal satu. Dua, kadang-kadang susah cari replacement dia. Ada je yang baru. Harga je yang tak sedap. Harga tak sedap. Tak sedap. Tapi itulah, dari segi ride and handling, much better yang non-air suspension. So kita boleh dapat kira basically combination of tuning of steering, ride dengan handling tu. Alright. Okay. Banyak so kita dah tahun ni raya mana Farouk? Tahun ni macam biasa, kalau raya pertama saya dekat KL, raya kedua baru balik Pahang. Fuyo. Pahang kat mana tu? Saya dekat Jerantot. So, raya kedua togel lah ni. Tapi kadang tu jam, tak sempat togel pun. Tak sempat. Okay. Nasib. Okay. Banyak kita belajar daripada Farouk hari ni. Okay, so sebelum kita end the episode, kita tanya sikit, Cik Farouk, kalau saya nak datang jumpa Cik Farouk dan require your services, saya nak ke mana dahulu? Ke mana dulu? Okay, kita dekat Sri Kembangan, Balakong. Dalam Facebook, social media ada tak? Ya, ada. Kita ada dekat Facebook, IG dengan TikTok. So boleh message kat situ lah. Ya, boleh. So nanti kita akan tulis lah dia punya Facebook punya ni apa semua tu lah, dengan ada nombor telefon sekali ke tu? Ada. Okay, cun. Nanti kita tulis lah. So ni dia, Encik Wan Ahmad Farouk Shah bin Wan Abu Bakar. Nama penuh tu. Nama penuh terus kita belasah ni. Itulah. Baiklah. Tapi ni bukti, selalu kan saya selalu cerita pasal industri otomotif, macam mana dia boleh berkembang semua. Inilah contoh dia. Ni contoh dia. So dia start daripada mana, belajar, pergi ke company, kumpul ilmu, dan dia dah ada industri company dia sendiri, dan dia employ orang lain. So itu maksud dia. Sebabnya ialah kita nak peluang pekerjaan tu makin lama makin banyak, dan kita nak produk kita sendiri. So saya harap satu hari nanti Farouk insyaAllah bolehlah start export benda ni. Dan kenapa kita create company macam Proton adalah untuk ni salah satu jawapan dia lah. Proton Pro 2 apa sebenarnya, bukan untuk jual kereta saja, untuk hasilkan bakat-bakat talent macam development. Yes. Okay lah, sebanyak tu kita boleh kupas dengan Encik Farouk minggu ni di podcast Teka Habis. Encik Farouk, terima kasih. InsyaAllah saya dan Hazri akan jumpa Encik Farouk tidak lama lagi dengan jentera-jentera kita. Nanti kan. Okay, so seperti biasa tuan-tuan dan puan-puan, if you enjoyed this episode, ruang komen di bawah terbuka. Kalau anda inginkan kita jemput balik Encik Farouk, apa? Okay, anyways, as I was saying, jika anda ingin kita jemputkan Encik Farouk kembali ke studio dan menjawab soalan-soalan anda, tolonglah bagi soalan anda di ruang komen di bawah. Dan kita akan jumpa anda dalam episod akan datang. Nama saya Taufik Azmi, Cik Azri Samsuri, Cik Rizal. Jom kita balik. Terima kasih. Assalamualaikum.